Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nurul Aina dalam rancangan Fikih Mawaris. Pada episod kali ini, Ustazah ingin menyentuh mengenai asabah bil ghair dan asabah mal ghair. Baik, apa dia asabah bil ghair? Asabah bil ghair ialah waris perempuan daripada ashabul furud yang menerima baqi ketika bersama-sama dengan saudara lelaki yang setaraf dengan mereka. Pada asalnya, waris perempuan tersebut adalah fardu, menerima fardu 1/2 jika seorang dan 2/3 jika lebih daripada seorang. Waris perempuan terdiri daripada 4, iaitu yang pertama, anak perempuan boleh menerima asabah jika bersama mereka anak lelaki. Yang kedua, cucu perempuan bersama cucu lelaki. Yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa bersama saudara lelaki seibu sebapa. Dan keempat, saudara perempuan sebapa bersama saudara lelaki sebapa. Maka ia mengikut urutan. Jika anak perempuan tidak ada, kita ni tengok anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya. Baik, apa dia syarat-syaratnya? Yang pertama, perempuan yang menjadi asabah bil ghair hendaklah dalam kalangan waris ashabul furud. Yang kedua, waris lelaki yang menjadi penguat kepada asabah bil ghair merupakan setaraf, yakni 1 darjat kepada pewaris perempuan tersebut. Dan yang ketiga, waris lelaki yang menjadi penguat kepada asabah bil ghair mempunyai kedudukan sama kuat dengan perempuan tersebut. Ini adalah contoh-contoh bagi asabah bil ghair. Seterusnya, saya ingin menyentuh mengenai asabah mal ghair. Apa dia asabah mal ghair? Bila mereka menerima asabah, apa yang dinamakan asabah mal ghair ini ialah waris perempuan menjadi waris asabah dengan sebab adanya waris perempuan yang lain. Jika dibandingkan asabah bin nafsihi, ahli warisnya semua ahli waris lelaki. Dan asabah bil ghair yang menjadikan mereka asabah adalah waris lelaki. Maka kali ini asabah mal ghair yang menjadikan waris perempuan ini menjadi waris asabah dengan sebab adanya waris perempuan yang lain. Waris asabah ini terdiri daripada 2 perempuan. Yang pertama, saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa. Dengan syarat bersama dengan mereka ini berdampingan dorang seorang anak perempuan atau lebih. Artinya anak perempuan ataupun lebih bersama dorang ini, maka dorang boleh menjadi asabah. Ataupun berdampingan dengan mereka cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini adalah contoh bagi asabah mal ghair. Baik, untuk kesimpulannya, asabah terbahagi kepada 3. Asabah ada 3, iaitu asabah bin nafsihi, yang mana semua ahli warisnya semua terdiri daripada lelaki. Yang kedua, asabah bil ghair, yang menjadikan ahli waris perempuan tersebut menjadi asabah, menerima asabah disebabkan ada dengan mereka waris lelaki yang sama taraf. Dan yang ketiga, asabah mal ghair, yang menjadikan waris perempuan tadi menjadi asabah disebabkan perempuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.